Untuk Wavefire, dah ada emblem Wavefire di bahagian pintu dia. Dan yang ni, design untuk seat bahagian depan dia, datang dengan seat full leather. Dengan function perforated seat dan finishing gold lining. Dengan elektronik 3 memori. Ini design untuk bahagian dashboard dia. Datang dengan multi-function steering dengan wood finishing. Sistem auto cruise dengan touchpad kat sini dan juga sini. Pedal shift. Meter full digital dengan mileage 9,600 sahaja. Untuk infotainment dia, dah datang dengan design skrin yang lebih besar. Dengan control aircon dah integrate sekali dalam skrin. Dan bila masuk reverse, kereta ni dah datang dengan 360 kamera. Dan yang ni ialah gear knob dia. 2 cup holder dengan wireless charging. Design gold finishing di bahagian dashboard sehingga pintu. Sama juga untuk pintu ni. Cup holder. Blind spot monitoring. Head-up display. Dan digital in mirror. Untuk yang berminat dengan unit ni, korang boleh roger je terus. Okay guys, jom kita tengok belah belakang pula.